Apa hukum gigi yang diperolehi daripada gaji yang diperolehi daripada pegawai polis? Ingat gigi ni. Yang diperolehi ketika mana mereka menggunakan kekerasan dalam kehidupan kehimpunan bersih baru-baru ini. Cari baloh lelaki ni. Dia kerja dia orang suruh, katakan orang suruh, tak kira lah polis di mana pun seluruh dunia ni, orang suruh pukul orang. Baik, dia pukul orang tu sah tak pada syarak? Tak sah pada syarak, dia kira zalim. Siapa yang perintah? Orang yang perintah juga zalim. Nampak? Maka orang yang perintah, kalau benda tu bersaksiat di sisi Allah, maka hukumnya haram. Wala la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Jelas situ, tak perlu tafsir. Haram taat pada makhluk, perintah yang derhaka kepada Allah. Allah haramkan kita aniaya orang ramai, terutama rakyat yang membayar cukai, yang telah menyanjung pemerintah. Dengan ada duit rakyat ni lah, maka pemerintah hidup senang, tiba-tiba dikatok kepala rakyat. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram tu lagu mana? Nabi kata sinfani min ahlin nar, dua golongan masuk neraka. Golongan pertama iaitulah pemerintah yang Tuhan beri dia kuasa, tetapi nampak ada pada tangan-tangan mereka itu kuasa maknanya kekerasan. Nampak? Di tangan mereka itu ada cemeti seperti ekor lembu. Nampak? Maknanya ada pemukul, ada kezaliman yang memukul dan menzalimi rakyat. Depan tu bodoh, min ahlin nar. Golongan ni sama ada yang tukang suruh dan yang menurut perintah, min ahlin nar. Min ni maknanya masuk dalam. Maka masuk di dalam neraka dua golongan. Golongan pertama, kerajaan yang zalim dan orang yang bersama dengan kerajaan yang zalim, min ahlin nar, daripada api neraka. Tak kira kerajaan mana-mana, jawatan apa mu polis, inspektor sebagainya, kalau orang suruh buat jahat membuat, maka mung juga masuk dalam api neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan mereka sempat bertaubat kepada Allah.